Okey. Cari persamaan lengkung bagi setiap fungsi kecerunan yang melalui titik berikut. Okey, cikgu ambil B. Dy dx sama dengan 10x tolak 2. Okey, dia nak cari persamaan lalu titik. Okey. So, kita kena buat integration. Dy per dx sama 10x tolak 2. Okey. So, integrate 10x tolak 2 dx. Okay, so dia akan jadi y 10x 1 tambah 1 per 2 tolak 2x plus c. So y 10 bagi 2 dapat 5 x kuasa 2 tolak 2x tambah c. Okay, so kita ganti masukkan je lah x dengan y ni, 2 dengan 13. Y 13 x 2. Okay, tambah C. So, C dapat negatif 3. Jadi, C dapat negatif 3. So, masuk balik je lah. Y sama dengan 5x kuasa 2 tolak 2x tolak 3. So, step dia maksudnya awak kena buat integration dulu. Lepas tu awak masukkan nilai X dengan Y sebab dia bagi koordinat. So, kalau dia bagi koordinat, masukkan balik je lah. Okey, seterusnya C. Cikgu ambil C lah. Okey. Dy per dx sama dengan 24 x kuasa 2 tolak 5. So, integration. So, y sama dengan 24 x 2 tambah 1 per 2 tambah 1 tolak 5x tambah c. So, y sama dengan 24 bahagi 3. 8 x kuasa 3 tolak 5x tambah c. Okay, so 1 masukkan je lah. 1, 8, 1 kuasa 3 tolak 5, 1 tambah c. Okay, so c sama dengan negatif 2. So, y sama dengan 8x kuasa 3 tolak 5x tolak 2. Gitu saja. Tak susah pun. Okay? Okay, cikgu explain. Yang ni cikgu tak nak buat lagi. Sebab nanti cikgu nak tunjuk soalan SPM. Okay, kita ada kamiran tentu. Lepas tu kita juga ada kamiran tak tentu. Okay, kamiran tak tentu ni. Kamiran tentu ni, dia ada nilai. Dia ada nilai. Kamiran tentu ni, dia ada nilai. Okay, maksudnya dia bagi nilai, lepas tu kita kena bawa masuk nilai dengan cara kita menolak. Okay, contohnya awak tengok tu cari nilai bagi setiap berikut. So, maknanya bezanya kamiran tentu dengan tak tentu ni. Tak tentu ni, dia kena tambah C. Tambah C tu, kalau soalannya minta cari C, okey, kita kena masukkan nilai X dengan Y untuk dapatkan nilai C. Tapi kamiran tentu ni, dia dah bagi siap-siap dah nilai limit dia tu. Lepas tu kita kena masukkan dengan cara menolak. Okey? Okey. Cikgu Azina ambil teguh pada soalan lah. Kita ambil sekejap. 93. Sedih bintang jangan kau hilang. Okey, jom kita main. Kita main tu. Okey, kita tengok ya. Okey. 2, Cikgu Azina buat yang ni dulu 3 x kuasa 2 dx. Okey, bila dia ada limit macam ni, kita kena bawa masuk. Okey, mula-mula kita buat macam biasa macam tadi. Mula-mula kita buat biasa dulu.
2 tambah satu 3/3. Okey, lepas tu awak kena masukkan limit dekat luar ni. Ni. Gitu. Nampak? Mana tak ada lah C dah. Okey, ni potong. Okey, so dia akan jadi X kuasa 3 gini. Okey. So, cara nak tentukan dia, dia akan jadi gini. 2 kuasa 3 tolak 2 kuasa 3. Kosong. Kosong. Ha. Okey? Okey, so kalau dia 6 dengan 2, dia boleh jadi negatif 2 dengan 6. Sama. Benda yang sama lah ni. Sama. Sama. Kalau 6 dengan 2, uh, sama dengan 3 bawa keluar. Yang ni. Kalau yang ni, potong. Tinggal 6 dengan 1. Yang ni. Okey. Kalau yang macam ni, kita factorize keluarkan 3 tu. Bukan factorize. Kita pecahkan 2. Macam tu. Okey. Cikgu buat satu bagi awak nampak. Kalau tidak, awak tak nampak. Awak tak nampak sangat macam mana nak buat tu kan? Okey, cikgu tunjuk. Okey, cikgu ambil yang B lah. Okay, 4/1 2/X kuasa 2 dx. Okay, so 4/1 2X negatif 2 dx. Jadi 2 negatif 2 tambah 1 per negatif 2 tambah 1 plus. Nampak Cikgu Zina dah biasa buat plus C kan? Bukan plus C. 4 dengan 1 kat luar. Okay, Cikgu Zina ajar macam mana nak masuk. Okay, lepas tu. Okay, so 2 X negatif 2 tambah 1 negatif 1 per negatif 1 4/1. Okay. So 2 negatif 1 negatif 2. Okey, cara kita masukkan limit, kita kena masukkan nombor 4 dulu. Masukkan yang nilai atas dulu. Lepas tu kita kena tolak dengan nilai bawah. Sama je, cuma yang awak masuk nilai je. Negatif 2, masukkan 4. Negatif. Okey, gitu. Lepas tu baru tolak. Kok sekali lagi, kau pipih. Masuk nilai je macam tu. Gitu. Okey, tu tekan je kalkulator ya. Tekan saja kalkulator. Okey, so dapat 3/2. Masukkan nilai. Tu je. Dia apa? Pengamiran tu berlaku secara biasa saja. Cumanya bezanya kita just masuk limit je. Itu pengamiran tentu. Okay, cikgu ambil yang D pula. Okey, so kita mengambilkan secara biasa. Cikgu biasa sebut integrate. So macam bahasa Melayu ni susah sikit nak sebut dia. Mengambil. Negatif 3 tambah 1 per negatif 3 tambah 1. Ditolak 2 X 1 tambah 1 2 per 2. Lepas tu letak limit kat luar tau. Limit letak kat luar macam ni. Gitu. Dia tak ada C lah sebab kita masukkan limit kan. Tak ada lah C tu. Okay, betul. X negatif 2 per negatif 2
Ni boleh potong. Negatif X kuasa 2. Okey. Okey, masukkan nilai 6 dulu. Masukkan nombor 6 dulu. 6 negatif 2 per negatif 2 tolak 6 kuasa 2. Okay, jangan lupa kalau ada negatif tu, pastikan awak, apa dah, pastikan awak tekan betul-betul lah kalkulator tu. Jangan salah tekan pula. Okay, masukkan nilai 6, lepas tu masukkan 2 pula. 2 per T2 tolak 2 kuasa 2. Tekan je kalkulator, okey? Ni kalau letak kurungan. Kalau ada negatif ni, kalkulator letak dalam mode kurungan. Okey. Lepas tu, so dia jadi negatif 287 per 9. Okey? Cikgu Zina tak ambil semualah. Cikgu Zina pilih-pilih jugalah soalan. Takut tak ada kan? Benda banyak. Jadinya cikgu pilih-pilih juga soalan nak buat. Okey. Kita buat yang C. 2C. Okay, cikgu buat dulu, lepas tu cikgu tegang ya. Cikgu buat dulu. Okey, kembangkan. Okey, kembangkan dulu. Okey. 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 Ni kena buat satu-satu ya. 2x kuasa 2 bahagi x kuasa 4. So, dia akan jadi 2. 2 tolak 4. 2 tolak 4. Berapa? 2 tolak 4 bukan jadi negatif 2. Kan? Okay, 2x negatif 2 tolak. Oh, ni negatif 4x tambah 3x. Kecilkan dulu. Jadi negatif x. Jadi negatif x. 1 tolak 4 negatif 3. Tolak 6 x negatif 4 dx. Okay. Lepas tu kita tu dulu, settlekan dulu. Okay. 51 duduk luar. Okay. Okay, masukkan 5 dulu. Okay, lepas tu tolak, masukkan 1 pula.
Okey, so dapatlah negatif 108 per 125. Okey? Okey. Cikgu nak bagi tengok video lah. Bosan asyik cikgu je bercakapnya. Okey, sekejap. Okey, untuk rakaman kalau contohnya kelas awak 1 jam setengah, untuk rakaman mungkin dia akan uh, singkatkan sikit lah dalam 2, 10, 15 minit gitulah sebab rakaman ni dia lain lah sikit dengan kelas berhadapan kan. Sekejap ya. Okey, cikgu nak tunjuk-tunjuk video lah sikit. Asyik dia bercakap je. Bagi awak tengok-tengok sikit video. Eh. Cara. Okey, luar di bawah lengkung kita tak belajar lagi ya. Sabar ya, belum lagi ya. Nak ambil video ringkas-ringkas je. Ambil lah sikit video pengenalan je ni. Ni pengenalan je. Tadi cikgu dah tegang dah. Lepas tu kita buat pengenalan. That makes you dance. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Tisha Shah. So, ya Allah, lamanya saya tak live. Hari ni saya start balik and insyaAllah mengikut perancangannya saya akan start minggu depan hari Sabtu, and saya akan bahagi hari ikut hari Sabtu tu untuk AdMaths or Maths, hari Ahad tu untuk Maths or AdMaths. So saya akan pilih sehari untuk Maths, sehari untuk AdMaths. And untuk Insta Live, saya akan buat Maths atau AdMaths lah. Dia kena selang-seli lah Insta Live sebab saya tak cukup hari. Jadi hari ni saya nak masuk bab baru iaitu bab pengamiran. Ini adalah bab yang ketiga, Form 5. Jadinya target saya setiap hari Sabtu dan Ahad ni saya buat 30 minit. And hari ni saya memang simple iaitu pengenalan. And then yang kedua ni kameran tak tentu ni yang berkumpulan ni maybe mencabar sikit. So once you faham yang basic, jadi yang untuk berkumpulan ni mudah lah. Make sure you faham yang tak berkumpulan, nanti kita belajar. And berkumpulan ni insyaAllah jadi mudah. Alright, so untuk berkumpulan ni kita akan belajar iaitu satu cara penggantian. And then lagi satu cara kita akan guna secara buat secara terus. Buat terus je, secara terus. Alright, so ini adalah target saya hari ni. Hopefully siapa yang tak faham boleh tanya direct tanya. Kalau ada apa-apa soalan just tanya je. Tapi yang melibatkan pasal pengamiran lah. Alright, okay, so kita masuk subtopik yang pertama iaitu pengamiran sebagai songsangan perbezaan. Okey, pengamiran sebagai songsangan pembezaan ni sebelum ni iaitu bab 2 kita dah belajar bab pembezaan. So kita tahu pembezaan ni kita ada fx, sekejap saya ambil keleping. Okey, kita ada fx, kita ada gx ataupun kita ada y. So tak kisahlah apa pun. Tapi bila kita buat pembezaan, okey, kita buat sini pembezaan. So, kita akan dapat dekat belah kanan ni lepas buat pembezaan f prime x. Ni hanya ulang kaji g prime x and then y prime. Jadi, sekarang ni Jadi bila cikgu review kita balik je. Tadi cikgu dah terang dah tadi. Buat sini ni Saja je ni review balik, ingat-ingat balik ya.
So, apa yang kita patah balikkan ni sebenarnya kita nak cari nilai balik, iaitu fx, gx dengan y ni kita akan lakukan pengamiran. Sebab tu kat sini dia cakap pengamiran sebagai songsangan pembezaan. Maksudnya bila kita buat pembezaan, kita akan dapat yang pembezaan. And kalau kita nak patah balik, kita akan menggunakan pengamiran. Dia patah balik je. Okay. So contohlah kalau saya bagi kat kamu d dx. Ni pembezaan saya dah gabung sebab dia memang mengaitkan dengan pembezaan. D dx 2x bersamaan 2. Lepas tu dia cakap cari pengamiran. Ini simbol pengamiran Simbol pengamiran ni simbol yang macam cacing ni. Saya tak sebelah dia. Ni pengamiran. So dia akan cakap cari 2dx. Alright. So untuk cacing ni dia akan ada geng dia, iaitu geng dia dx lah. So hujung sekali kita akan tengok dia buat kepada apa, iaitu sini x. And then dia mesti ada yang cacing ni lah. Ini adalah lambang bagi pengamiran. Jadi kalau dia bagi macam ni, kita tahu dia dah bagi sini adalah 2. Nampak sini 2. So untuk cari integration, iaitu pengamiran bagi 2x, saya tambah je lah pengamiran dekat 2 ni. So contoh kat sini lah saya tambah. So 2 dx, sebab ini adalah dia punya dia punya geng dx dengan cacing ni. So 2 ni adalah geng. And saya akan letak sama dx ni boleh ke atas tau. Pengamiran, sebab dia sama dengan sebelah ni. Yang ni d dx 2x ni. D dx 2x dx. Nampak tak? Sini ini adalah, ini dengan ni adalah geng pengamiran. And then yang ni adalah geng pembezaan. Bila diorang dua ni berjumpa, macam ni, dia berjumpa, diorang ni, so kita akan dapat diri dia balik, iaitu kita akan dapat yang ni. Ini akan hilang sebab diorang songsangan. Bila songsangan dia akan hilang. Jadi kita akan dapat jawapan kat sini 2x. Okay, faham tak? Dia simple je. Bila dia ada pembezaan dan dia ada pengamiran, bila dua-dua ni bertembung, pengamiran yang ada cacing dengan dx and pembezaan ada d dx, bila bertembung dia akan hilang terus sebab dia macam bertemu dengan dia punya songsang, dan dia akan dapat diri dia balik yang kita dah integrate ni. Okay, ini konsep dia yang paling simple. Okay, so ini adalah untuk yang pertama punya pengamiran sebagai songsangan pembezaan. So settle untuk subtopik pertama. When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, deleting, retyping. Now I use Whisperflow. I just think out loud and it... And then now kita nak masuk subtopik yang kedua, which is yang ni yang banyak kita akan guna, kamiran tak tentu. Astagfirullahalazim. Okay. So kamiran tak tentu ni apa? Kamiran tak tentu ni adalah bila kita buat pengamiran, yang tadi tu cacing tu, tapi dia tak ada nilai atas dengan bawah. Dia tak cakap pun dari mana sampai mana. Itu adalah tak tentu. Dia tak cakap nilai. So kita tak tahu berapa nilai tu. Waalaikumsalam Hakim. So dekat sini bila pengamiran tak tentu, kalau melibatkan nombor sahaja. So saya akan senaraikan So satu, tapi konsep dia sama je. Melibatkan nombor sahaja. Nombor sahaja. So contohlah saya tulis kat sini, saya nak buat pengamiran bagi 5 dx. So kat sini kita nak buat pengamiran dia ke atas x. Bila dia tulis x kat sini, maksudnya saya akan buat pengamiran ke atas x. So ini lambang pengamiran, and dia bagi kat saya 5 je. Tak ada x, tak ada pun huruf x yang kita nak buat pengamiran ni kepada x ni. So bila macam ni, kita automatik akan tambah x. 5x tambah c. So dengan kata lain, bila pengamiran ni sebenarnya kita akan tambah kepada x. So contoh kita ada
X power of n dx. Okay, so bila kita buat pengamiran, kita akan tambah AX n tambah 1 per n tambah 1. Ni memang dia punya cara dia untuk pengamiran. Maksudnya sebelum ni, kalau untuk pembezaan kita akan turunkan ke bawah dan kita akan tolak kan. Kali ni untuk pengamiran, dia akan tambah 1 dekat kuasa per, instead of bawa ke depan macam pembezaan, cikgu kali ni ajar dia buat tak per lah ni. n tambah 1. Dia And ulang balik untuk je lah. kamiran tak tentu, wajib tambah plus C. Okay, so kat sini Ni dia tak ada limit. ini adalah main dia. Kita akan Dia guna ada benda ni. Dia kena tambah Jadi sikit. untuk dekat sini, kalau kamu tengok 5x ni kenapa ada x tiba-tiba? Okey, ni saya tengah terang logik tau. Dia sebenarnya 5x kosong-kosong. So bila 5x kosong-kosong, kita akan tambah 1 bila buat pengamiran. Sebab tu dia akan dapat 5x kuasa 1 per 1 per kuasa ni. Sebab kita ikut dia punya formula yang ni. Jadi sebab tu dia akan dapat 5x. So jawapan dia adalah 5x tambah 1. Ini adalah melibatkan nombor sahaja. Jadi bila kamu nak ingat apa-apa yang melibatkan nombor, kita just tambah x sahaja. Alright? Okay, and then yang kedua, kalau dia ada mempunyai kuasa. Okay. So ni contoh lah. Teacher bagi yang simple dulu. 4x kuasa 4x dx. And then teacher buat lagi 1, buat 2 Siapa nak try boleh try. 5x kuasa 4 dx. Okay. So sekarang ni saya masih menggunakan dx, iaitu kita buat pengamiran terhadap x. Jadi sekarang ni, kali ni saya ada x tu. Yang ni. Bila ada x, tadi saya suruh bayangkan macam x kosong-kosong kan. So kali ni x dia memang ada. Jadi saya akan buat 4x. Untuk kamiran tak tentu, kita bawa ke kiri ni Ini akan dapat 5x kuasa 5. Okay, so ni macam tadilah. Kuasa dia kena tambah 1. Lepas tu bahagian bawah kita kena ambil yang kuasa tu, bahagikan dekat bawah. Begitu juga dengan 5x kuasa 4. Nombor tu kita jangan usik, biar dia duduk kat luar. Jadi x kuasa 4 kena tambah 1. Lepas tu kena bahagi dengan kuasa yang kita sama dengan kuasa atas. Sama je. Okay. So itulah pengamiran tak tentu. Savor your favorite taste and create lasting memories. Berkumpulan. Alright. Kalau penggantian kembangkan dan Yang ni dia guna kaedah pergantian iaitu dengan cara let you. Tadi Cikgu Zina dah tunjuk dah kan. Benda yang dalam kurungan tu kita kena, dia ada dua cara. Sama ada kita boleh secara terus ataupun dengan kaedah let you. Okey, kaedah terus. Sekejap. Okey, awak dengar dulu. Cikgu. pembezaan di bahagian dalam, iaitu kita buat asing buat asing. So d dx x tambah 1. Maksudnya kamu kena tahu bab pembezaan lah. So dekat sini kamu akan dapat d dx x kuasa 1 kan. Bawa turun ke bawah 1 x 1 tolak 1. So ni kita akan dapat 1. Pembezaan bagi nilai 1 iaitu. Okey. So ni kalau kaedah terus tadi cikgu dah beritahu 5 kena tambah dengan 1, lepas tu kena bahagi 5 tambah 1, lepas tu yang dalam kurungan tu kita kena buat kaedah pembezaan. So maknanya dia ada dua lah ni. Pengamiran dan pembezaan berlaku secara serentak. Jadi dia dalam kita buat dulu pengamiran, lepas tu yang dalam kurungan tu kita kena buat pembezaan pula. Gitu. Okey? Kaedah yang macam ni. Nampak Okey, kaedah yang kedua kita boleh guna kaedah pergantian. Pun boleh. Sama je. Boleh guna belaka.
Nak guna kaedah pembezaan boleh, nak guna kaedah penggantian boleh. Tapi tengok pada situation lah. Tengok pada situation. Okay? So ingat perbezaan apa? Dia kena buat pengambilan dulu, lepas tu baru buat pembezaan yang di dalam kurungan. Macam ni tengok. Okay, nampak Mula-mula. Okay, X kuasa 2 tambah 2X kuasa 4. Mula-mula kita kena tambah 1. Lepas tu bawah kena ambil balik 4 tambah 1. Lepas tu buat pembezaan yang dalam kurungan. Jadi 2X tambah 2. Okay, macam tu. Okay, so cikgu break sampai sini. InsyaAllah nanti apa-apa. Nanti kita sambung untuk 3 poin yang kat bawah. Lepas ni kita buat yang berdasarkan graf pula. Kita cari limit untuk graf pula. Okay? Okay, terima kasih. Assalamualaikum.